Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan berkongsi mengenai subjek prinsip perakaunan dengan tajuk perkongsian. Okey, anak-anak boleh tengok fokus cikgu untuk kertas 2 ya. So, perkongsian ni melibatkan antara dua pihak, minimum 2 dan maksimumnya 20. Tak boleh seorang. Kalau seorang maksudnya dia milikkan tunggal. Jadi bila perkongsian maksudnya mesti sekurang-kurangnya 2. Ya, sekurang-kurangnya 2. Dua pihak yang sama-sama menjalankan satu-satu perniagaan. Misalnya kita ada perkongsi A dan kita ada perkongsi B. So, dua pihak ini bersatu menubuhkan satu perniagaan di bawah nama perkongsian. Maka jadilah perkongsian AB. Contoh gitu ya. Kandungan dalam ikatan perkongsian terdiri daripada 6 perkara, iaitu modal yang disumbangkan oleh perkongsi. Jadi kalau ada 2 orang perkongsi A sumbangkan berapa modalnya dan perkongsi B sumbangkan berapa modalnya. Jadi jumlah sumbangan itu kita gunakan untuk tubuhkan satu perniagaan perkongsian. Yang kedua ialah faedah atas pinjaman. Mana-mana perkongsi yang memberi pinjam kepada perkongsian akan mendapat faedah atas pinjaman yang diberikan. Seterusnya ialah gaji ataupun allowance ataupun bonus yang diberikan oleh perkongsian kepada perkongsi. Yang keempat, faedah atas ambilan. Mana-mana perkongsi yang membuat ambilan kepada perkongsian, maka mereka ini akan dikenakan ataupun di-charge faedah atas ambilan yang mereka buat. Yang kelima ialah faedah atas modal. Jadi modal-modal yang mereka sumbangkan kepada perkongsian ini sebagai menghargai modal yang mereka sumbangkan, maka perkongsian akan memberikan faedah kepada perkongsi itu atas modal yang mereka sumbangkan. Dan yang terakhir, sebarang untung ataupun rugi hendaklah dikongsi antara perkongsi mengikut nisbah sama ada, sama rata ataupun nisbah yang telah ditetapkan dari awal. Maksudnya dalam soalan dia akan beri nisbah ataupun mengikut nisbah modal. Yang itu anak-anak perlu kira lah ya, nisbah modal. Menurut Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961, untung atau rugi perkongsi dibahagikan secara sama rata. Yang kedua, faedah atas pinjaman perkongsi ditetapkan 8% setahun. Yang ketiga, faedah atas modal perkongsi tidak dibayar. Maksudnya tiada faedah atas modal. Begitu juga yang keempat, perkongsi tidak dibayar apa-apa gaji ataupun allowance ataupun bonus. Yang kelima, setiap perkongsi berhak menguruskan perniagaan perkongsian. Dan yang keenam, buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan. Penyata kewangan perkongsian. Anak-anak, ada 4 penyata kewangan perkongsian. Yang pertama, akaun perdagangan dan untung rugi ataupun APUR. Yang kedua, akaun pengasingan untung rugi ataupun cikgu namakan APAUR. Yang ketiga, akaun semasa perkongsi
Sekarang ni lebih popular berwangan ya. Dan yang keempat, penyata kedudukan kewangan ataupun PKK. Okey, antara empat ni anak-anak, nombor 1 adalah perkongsian punya. Nombor 2 juga perkongsian. Nombor 3 perkongsi. Ya, perkongsi. Dan nombor 4 perkongsian. Jadi anak-anak kena kenal pasti yang mana perkongsian, yang mana perkongsi. Anak-anak ingatlah nombor 3 je ya untuk perkongsi, iaitu akaun semasa. Baik, tujuan penyediaan akaun perdagangan, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat sama ada untung atau rugi kasar. Manakala akaun untung rugi, kita akan dapat untung atau rugi bersih. Dan daripada sini, kita terus sediakan akaun pengasingan untung rugi dan kita akan dapat untung atau rugi berkongsi. Ya. Jadi, tujuan penyediaannya untuk menentukan pembahagian untung atau rugi berkongsi. Tujuan penyediaan akaun semasa, berkongsi dan juga penyata kedudukan kewangan. Yang ini untuk menentukan ekuiti pemilik. Ya, ekuiti pemilik ataupun modal perkongsian. Okey anak-anak, ini yang penting. Anak-anak kena tahu ada 3 bentuk soalan perkongsian untuk kertas 2 format SPM. Yang pertama, okey, tengok yang ni yang pertama. Okey, dalam imbangan duga, dalam soalan, so kita ada jualan dan komponen kos jualan. Maksudnya diberi semua komponen jualan dan kos jualan. Jadi kalau anak-anak nampak soalan dalam imbangan duga dia bagi macam ni, anak-anak kena sediakan full set, iaitu 4 penyata kewangan tadi. Apa dia? Akaun perdagangan dan untung rugi, akaun pengasingan untung rugi, akaun semasa berkongsi dan juga PKK. Okey, bentuk yang kedua yang ini. Okey, diberi imbangan duga. Apa yang ada dalam imbangan duga tu kalau anak-anak tengok, ada satu butiran yang diberi iaitu untung kasar. Ya, nak tengok dalam banyak butiran dalam imbangan duga tu, ada satu yang kita kena highlight iaitu untung kasar. Untung kasar telah diberi. Jadi adakah kita perlu mencari lagi akaun perdagangan? Tak perlu. Tak perlu sediakan akaun perdagangan. Tak perlu. Jadi akaun perdagangan tu kita dah save sebab kita dah ada untung kasar. So kita terus pergi ke step akaun untung rugi. Terus sediakan akaun untung rugi. Akaun untung rugi untuk dapatkan apa? Untung bersih ataupun rugi bersih. Dan barulah terus pergi ke step seterusnya, akaun pengasingan, untung rugi, akaun semasa, berkongsi dan PKK. Okay, bentuk yang ketiga, yang ini lain sikit anak-anak. Yang ini lain. Bentuk ketiga, dalam soalan, kalau anak-anak tengok, imbangan duga tu ada banyak butir, ada satu butiran yang paling penting di situ iaitu untung bersih. Kalau tadi dia bagi untung kasar, dalam bentuk yang ketiga dia bagi terus untung bersih. Tapi anak-anak harus difahami, untung bersih ini ialah untung bersih sebelum pelarasan. Sebelum pelarasan. Jadi anak-anak kena ambil kira maklumat dalam pelarasan, iaitu dalam maklumat tambahan. So kita kena sediakan akaun untung rugi terselaras. Yang ini formatnya lain ya anak-anak, lain. Akaun untung rugi terselaras. Jadi anak-anak kena tengok video cikgu selepas ni. Ada cikgu kongsikan macam mana format
untuk menyediakan akaun untung rugi terselaras. Kemudian baru kita sediakan akaun pengasingan untung rugi, akaun semasa berkongsi dan PKK. Okey, jadi di sini ada 3 bentuk soalan perkongsian. Kalau anak-anak nak tahu, bentuk yang popular buat masa ni ialah bentuk yang ketiga. Yang terkini keluar SPM 2022. Ini bentuk yang ketiga. Kemudian 2018 bentuk yang ketiga juga. So 2018, 2022. 2 tahun ni keluar bentuk yang ketiga. Jadi cikgu nak kongsikanlah macam mana bentuk yang ketiga ni yang anak-anak kena faham untuk menyediakan untung rugi terselaras. Ya. Daripada untung kasar. Ingat tak tadi? Okey, tambah hasil. Okey, hasil. Hasil ada 2. Kalau belum terima, tambah ke? Hasil belum terima. Tadi? Okay. Tambah hasil belum terima. Satu lagi hasil apa? Belum terboleh buat apa? Tambah hasil lagi apa? Tolak belanja. Fokus ya, fokus. Kita salin dulu. Belanja pun ada 2. Apa dia? Buat apa? Belum bayar buat apa? Satu lagi? Berat bayar buat apa? Dapat? Bentuk yang ketiga, daripada sini dia ambil. Tapi tak ambil kira lagi pelarasan. Tapi dah dapat untung bersih. Itu sebab dalam soalan dia bagi untung bersih. Tapi untung bersih ni namanya untung bersih sebelum pelarasan. Okay. So, format asal tak berubah. Ni. Okay. So, kita kekal. Tambah hasil. Dah belanja. Kenapa? Sebab yang dia belum ambil ialah yang pelarasan. Okay. So, pelarasan macam mana? Tengok ya, fokus ya. Pen merah. Pen merah maksudnya? Tengok kat mana saya bulat. Tambah, jumpa tambah. Dapat apa? Tambah, dengan tambah dapat apa? Tambah. Masuk dekat tambah. Masuk kat tambah. Hasil belum terima. Sebelum terima tambah dengan tolak. Tolak. Apa dia? Hasil belum terboleh. Okay tak? Okay. Lagi 2. Tolak jumpa tambah. Masuk dekat tolak. Apa dia? Belanja belum bayar. Last. Tolak jumpa tolak. Masuk dekat atas. Hasil. Belanja bayar. Endingnya untung bersih selepas pelarasan ataupun untung bersih terselaras. Dua-dua kita terima. Tengok soalan. Kalau dikata untung bersih sebab pelarasan, ikutlah. Kalau untung bersih terselaras, ikutlah. Mana-mana satu pun boleh. Kita terima. So, saya buat dua-dua. Atau untung bersih terselaras.
Faham tak? Salin. Dia daripada sini je, kalau faham yang ni, fahamlah yang ni. Sebab tu saya perlu fokus awak. Tak faham dia. Bila awak tengok macam ni je, confirm awak tak faham. Betul tak? Confirm. Awak temukan dia. Basic ni penting. Base ni. Inilah yang saya spot ni 2018, 2022. Memang keluar. 2026 macam mana? Keluar tak? 2026 kita tak tahu bentuk ni atau bentuk full set yang Kak Lin share tu lah. So kena prepare dua-dua. Prepare dua-dua. Okay, jadi inilah format untuk perkongsian bentuk yang ketiga. Penyata mengira untung bersih terselaras. Jadi anak-anak boleh salin dan save ya. Manalah tahu kan SPM tahun ni keluar bentuk yang 3 macam ni. So bolehlah kita manfaatkan untuk menjawab SPM nanti. Jadi itu saja perkongsian topik daripada cikgu. Mudah-mudahan cikgu doakan anak-anak semua berjaya menjawab soalan prinsip perakaunan untuk SPM tahun ni. Sekian saja. Selamat menjawab. Bye.